ومحمدا رسول الله ويقين. Pernah tak anda rasa geram sangat dengan rakan sekerja yang macam sambil lewa? Ia satu situasi yang betul-betul mencabar kan? Jadi jom kita bedah sama-sama cara nak hadapinya. Bukan setakat cara profesional, tapi melalui kanta mata iman dan tanggungjawab kita sebagai seorang individu. Cuba bayangkan senario ni. Mungkin anda tak perlu bayangkan pun sebab anda memang sedang mengalaminya sekarang. Ada kawan sekerja yang datang lambat, tapi tepat pukul 5 petang, dia dah siap sedia nak balik. Waktu rehatnya panjang, kerja pula dibuat acuh tak acuh. Situasi macam ni memang biasa kita dengar dan ia sangat-sangat mengecewakan. Dan bila benda ni berlaku hari demi hari, lama-lama rasa ikhlas dalam hati tu mula goyah. Anda mula rasa macam jadi mangsa keadaan. Anda yang kerja keras, tapi orang lain pula yang ambil mudah. Lepas tu, persoalan yang paling berat mula bermain dalam fikiran. Adakah aku ni turut bersubahat sebab biarkan semua ni terjadi? Jom kita terus jawab soalan utama tadi. Adakah saya bersubahat? Mari kita fahamkan betul-betul kat mana sebenarnya letaknya garis tanggungjawab kita dalam hal ni. Okey, jawapan ringkasnya. Boleh tarik nafas lega sikit? Tak semestinya. Status anda sama ada bersubahat atau tidak, ia bergantung sepenuhnya pada peranan anda di pejabat dan apa yang anda mampu atau tak mampu lakukan. Jom kita perincikan lagi. Menurut prinsip Islam, anda hanya dikira bersubahat kalau salah satu daripada 3 syarat ni ada pada anda. Pertama, anda merelakan. Maksudnya, anda okey dengan perbuatan tu. Kedua, anda melindungi dia, padahal anda ada kuasa untuk hentikannya. Atau ketiga, anda sendiri join sekali buat benda yang salah tu. Kalau tak ada satu pun dari 3 ni, anda selamat. Prinsip ni pula bukan rekaan semata-mata. Ia berakar umbi terus dari ajaran Al-Quran yang sangat jelas, macam yang kita boleh nampak dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Arahannya jelas, jangan bekerjasama dalam perkara dosa dan pemusuhan. Inilah garis panduan asas kita. Sekarang, jom kita tengok perbandingan ni, sebelah menyebelah. Sebelah kiri, syarat-syarat yang menjadikan anda bersubahat. Sebelah kanan pula, keadaan di mana tanggungjawab anda dah terlepas. Contohnya, bila anda bukan bos atau pihak berkuasa, anda pun dah maklumkan pada atasan dan pihak pengurusan pun memang dah tahu pasal isu ni. Sampai di situ, anda sebenarnya dah laksanakan bahagian anda. Dan ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang amat melegakan. Anda tidak memikul dosa orang lain. Setiap orang bertanggungjawab atas amanah dan perbuatannya sendiri. Jadi beban tu bukan di atas bahu anda. Baiklah, isu subahat dah jelas. Sekarang, jom kita sentuh tentang perasaan anda. Rasa tak ikhlas, rasa macam jadi mangsa tu. Kenapa anda rasa macam tu ya? Sebenarnya kan, perasaan tu adalah satu petanda yang baik. Ya, satu isyarat yang positif. Rasa tak selesa dan terganggu bila tengok perkara yang salah berlaku, itu adalah fitrah. Satu sifat semula jadi bagi orang yang beriman. Ia bukanlah sesuatu yang negatif, malah sebaliknya, ia menunjukkan ada sesuatu yang hidup dan sihat di dalam hati anda. Kenapa anda rasa begini? Sebabnya mudah. Sebab anda seorang yang cuba menjaga amanah. Sebab anda bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan sebab hati anda secara fitrahnya memang benci pada ketidakadilan. Itu saja. Dan perasaan ni digambarkan dengan begitu jelas dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Bila kita tak mampu ubah dengan kuasa atau kata-kata, peringkat terakhir dan paling asas adalah dengan hati. Rasa benci dan tak selesa dengan kemungkaran tu, itu sendiri adalah satu cabang iman. Jadi, tolong ingat ni baik-baik. Rasa tak puas hati yang anda alami tu, ia bukan tanda anda lemah atau terlalu emosional. Bukan. Ia adalah bukti. Ia adalah tanda iman anda sedang berfungsi. Kompas moral anda masih tajam dan berfungsi dengan baik. Okey, lepas kita faham kedudukan kita dan kenapa kita rasa terganggu, soalan seterusnya ialah, jadi apa yang patut saya buat sekarang? Jom kita beralih kepada 4 kaedah praktikal yang dianjurkan untuk bagi anda ketenangan fikiran. Ini dia pelan tindakan anda. 4 langkah yang jelas dan boleh diamalkan. Pertama, betulkan niat. Kedua, laksanakan tanggungjawab sendiri. Ketiga, nasihat secara berhikmah kalau ada ruang. Dan akhir sekali, serahkan urusan keadilan kepada Allah.
Langkah pertama, dan ini yang paling-paling penting, betulkan semula niat anda. Setiap pagi sebelum mula kerja, niatkan kerja anda sebagai ibadah. Ingat yang amanah utama anda adalah kepada Allah, bukan kepada bos atau syarikat semata-mata. Bila niat kita jelas macam ni, percayalah, tindakan orang lain takkan mudah menggugat keikhlasan kita. Sebab apa? Sebab anda bekerja untuk Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Adil. Ayat ni macam satu jaminan tau, yang tiada satu pun usaha anda walaupun sekecil zarah akan disia-siakan di sisinya. Manusia mungkin terlepas pandang, tapi Allah tidak pernah. Seterusnya, langkah kedua dan ketiga, fokus pada kerja anda sendiri. Buat yang terbaik dalam bidang kuasa anda. Dan kalau ada peluang yang baik, yang selamat, nasihatilah rakan anda tu dengan hikmah, ya, bukan dengan niat nak menghukum atau memalukan dia. Akhir sekali, langkah keempat. Ini adalah tentang penyerahan atau tawakal. Lepas anda dah buat bahagian anda, serahkan urusan selebihnya kepada Allah. Kadang-kadang sistem dunia ni lambat, tak sempurna dan orang boleh terlepas. Tapi percayalah, keadilan Allah itu mutlak dan pasti akan sampai. Ayat ini adalah penutup yang sangat menenangkan untuk bahagian ni. Ia mengingatkan kita, tak ada apa pun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Ini sepatutnya bagi satu ketenangan yang mendalam dalam hati kita. Jadi, sebagai kesimpulan, apakah pengajaran utama yang kita perlu pegang erat-erat daripada semua perbincangan kita ni? Semuanya berbalik kepada satu benda, integriti dan amanah pribadi anda. Ingat 3 perkara ni. Pertama, anda tidak bersubahat selagi anda tidak meredai, melindungi atau menyertai perbuatan salah tu. Kedua, teruskan bekerja dengan ikhlas demi Allah dan demi amanah anda sendiri. Dan ketiga, fokus utama anda bukanlah untuk mengubah semua orang, tetapi untuk menjaga niat dan integriti diri anda. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Daripada kita melihat diri kita sebagai mangsa keadaan, apa kata kita ubah sikit perspektif kita? Bagaimana kalau kerja keras, kejujuran dan integriti yang anda tunjukkan setiap hari itu tanpa anda sedari sebenarnya menjadi sumber inspirasi dan contoh teladan secara senyap di tempat kerja anda? Fikir-fikirkanlah.